Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya nak tunjukkan macam mana nak gunakan kedua-dua TV ni secara serentak ataupun satu je. Mula-mula cikgu kena ambil remote ni lah. Remote ni saya simpan di pondok jaga asrama. Ni remote nya. Pastikan cikgu yang ambil, cikgu pulangkan. Sebab remote ni hanya ada dua je. Satu saya pegang lah, ada dekat rumah. Yang ini saya letak dekat pondok security. Jangan tertinggal lah. Sini. Okay, untuk TV yang ni, dia punya switch cikgu dekat atas tu. Switch tu nampak cikgu atas tu. Pastikan dia menyala. Pastikan dia menyala. Sebab TV ni untuk perempuan ni lah, yang ni. Ramai yang tanya hari tu kat mana dia punya switch. Dekat atas tu. Sebab apa dia tinggi? Sebab kita tak nak pelajar ataupun murid boleh buka sesuka hati. Dia susah sikit lah, kena pakai kerusi. Untuk TV yang ni, TV solat ni, dia dah on. Dia punya switch kat sana je. Switch ni kat sana, nampak atas tu kan? Tapi yang itu saya tak tutup. Saya hanya tutup ni je lah. Tutup ni je. Tapi yang bahagian perempuan ni kita akan tutup. Macam mana nak connect dengan kita punya laptop? Sebab ni saya ajar. Baik, untuk connect TV, kalau cikgu perlukan satu TV je, jadi cikgu gunakan macam kat kelas. Macam ni saya ajar. Sama je lah. TV ni dengan TV sana sama. Cuma dia boleh hanya satu TV je. Kalau cikgu ada dua kelas, saya rasa dengan paparan ni boleh untuk satu TV je. Maksudnya satu laptop cikgu, satu TV. Cikgu on. Cikgu on TV ni. Kemudian cikgu ambil dekat ni. Setting ni, cikgu letak setting, tekan OK. Mana OK-nya? Kena connect dululah. Macam dekat kelas tu, kat kelas cikgu tengok connect to network. Dia cari kita punya wifi. Kemudian cikgu cari mana satu yang cikgu nak. Macam saya lebih selesa guna sendirilah. Saya ambil saya punya ni. Lepas tu kita masukkan password. Password kita. Cikgu sama-sama password. Kita masukkan password kita supaya dia sekali masuk dia tu sekali masuk dia. Macam dekat kelas tu lah, sekali masuk dah. Okey, done. Dia tengah connect. Finish. Okey, dah connect tu kan? Nampak cikgu nampak dah connect. Lepas tu cikgu cari, ini yang kritikal ya, cikgu cari dekat atas tu. Device preference. Device preference. Cikgu pergi dekat sini. Ni, Will OS test ni. Kita tekan, pergi yang paling bawah. Media cast. Kita tekan. Lepas tu dia akan keluar paparan macam ni. Cikgu tekan button bawah. Bawah sampai dia kena kat sini. Click here to open media cast. Cikgu pun tekan OK. Dia akan keluar paparan macam ni. Lepas tu cikgu pun buat macam biasa dekat laptop kan. Macam saya punya surface macam ni lah. Saya tekan connect. Lepas tu cari TV ni. Tengok Cari TV. Dia akan keluar TV. Mana TV? Ni. Well TV tu kan. Cikgu tekan. Sekejap mana? Okey. Tengok balik kat sini. Lepas tu dia akan kenapa tak keluar? Dia akan tanya macam ni. Cikgu kena accept dululah. Lepas tu tunggu kejap. Yang ni dia ambil masa sikit lah. Dah. Tapi dia tak berapa cantik kan. Kalau cikgu tengok, dia macam kabur sikit. Dia kabur sikit.
Tapi boleh lah. Kita boleh jalan-jalan. Sama je. Dia kabur sikit, dia lambat kan. Dia lambat, lepas tu kalau kita tekan, dia lambat. Dia tak gerak pun. Dia lambat sangat. Saya dah tekan dah. Dia baru keluar. Itu satu cara. Boleh juga guna wifi sekolah. Mungkin wifi saya tak kuat ke, saya tak pastilah. Dia boleh guna, kita dah ngajar kan, nak pasang apa-apalah, sambil lah. Tengok, saya dah tekan dah. Dia tak keluar lagi, dia lambat, mungkin kena pakai internet sekolah kot, baru dia okey. Okay, itu satu cara. Okay, kalau kita nak connect, gunakan wifi.